korang tak guna. Lepas korang dapat je kunci rumah, jangan kata-kata nak renovate rumah lagi. Saya faham korang memang dah prepare macam-macam nak buat untuk rumah baru korang tu, tambah-tambah rumah yang pertama kan. Tapi sebelum jadi lagi rugi, baik korang buat yang ni dulu. Selepas VP, selepas dapat je kunci, terus buat inspection. Nak mudah, hire je defect inspector untuk check rumah korang tu sama ada crack ke, leaking ke. Kalau jumpa, terus minta developer untuk betulkan balik. Ya betul, developer kena betulkan yang mana yang cacat. Ramai tak perasan tak, sebenarnya developer memang bagi masa untuk korang check balik keadaan rumah korang tu ada defect ke tak. Kita panggil dia defect liability period. Selalunya 24 bulan lah. So rugi sangat-sangat kalau korang tak guna. Tapi kalau kata korang skip defect checking tu, korang terus renovate, tiba-tiba jumpa crack pula, habis void warranty korang tu. Kan rugi kat situ. Silap-silap kena buka balik semua untuk betulkan balik defect tu. Jangan disebabkan korang nak save beberapa ratus ringgit tu, korang terpaksa tanggung kerugiannya beribu-ribu ringgit. Tak berbaloi.